Korang teringin tak nak pakai Shimano Zodias? Ini kita ada beberapa rod Shimano Zodias. Ini semua second hand, harga dia murah je guys. Siapa-siapa yang nak beli, korang tengok dulu condition, korang tengok dulu harga. Kalau ngam, korang beli, korang lock. Korang PM je kita orang pada nombor yang tertera dekat atas ataupun datang je kedai. So dekat sini kita ada 5 batang semua BC guys, Shimano Zodias. Kita tengok satu-satu. Yang pertama ni kita ada Zodias. Yang ni panjang dia 6 kaki 10. Korang boleh tengok spek dia tu 816 LB. Rod ni 2 piece center joint, sambung tengah. Harga dia 390. Dah nak cabut harga dia. 390 saja, harga semua boleh nego guys. Harga boleh diskaun. Korang PM je kita orang, diskaun harga. Yang kedua guys, kita ada Shimano Zodias lagi. Yang ini spek dia 6 kaki 10. Yang ini 2 piece center joint juga, sambung tengah. Dia punya spek korang boleh tengok sini. Kat belakang 612 medium light. 612 LB, 6 kaki 10, 2 piece. Yang ini harga dia RM435 sahaja. Murah-murah je guys. Lagi kita ada yang 6 kaki. Kalau korang nak buat main kolam, 6 kaki memang sesuai. Yang ini 1225 LB, harga dia 390. Yang ini pun 2 piece juga tak silap. Nampak tu 2 piece center joint. Yang ini harga dia murah-murah je guys, 390. Kalau baru ni guys, kemungkinan harganya mungkin 500 lebih. Tapi ni second, boleh diskaun lagi. Lepas tu kita ada 6 kaki 6. 6 kaki 6 yang ini 2 piece juga, sambung tengah. Lepas tu dia punya line, korang boleh tengok situ 714. Main kolam memang cun ni guys. Harga dia pun sama 390, harga boleh diskaun. Dan last sekali guys, kalau korang nak main toman, ni ada 7 kaki 2 one piece. Yang ini heavy guys, 1225. 7 kaki 2 1225. Yang ini harga dia RM400. Nak main toman memang ngam. Yang ini one piece RM400 saja, harga boleh diskaun. Jadi kalau korang berminat dengan salah satu rod Zodias yang aku dah tunjuk ni, korang PM cepat-cepat sementara barang masih ada. Jangan tunggu-tunggu lagi. Yang tengok video ni jangan lupa like, komen dan share. Korang boleh komen kita orang pada nombor yang tertera ataupun datang ke kedai. So macam biasa, apa-apa korang roger je. Dan kami juga menerima trade in wrist dan roll. Sekian, terima kasih.